Assalamualaikum, hai semua, apa khabar? Welcome to my YouTube channel. Okay, ini waktu tengah hari, Ellie nak pergi ambil anak Ellie. Waktu ni sebelum cuti sekolah. So Ellie lambat sikit upload sebab biasalah sibuk sikit kan. Jadi video tu dah ada, cuma nak edit tu ambil masa. Tapi tak adalah lama sangat, ini macam last week kot. This week dah cuti sekolah kan. So ni video sebelum cuti sekolah. So jom kita pergi ambil anak dulu. Okey, dah sampai rumah. Ellie nak masak nasi goreng sardin. So kenapa Ellie tak masak awal-awal tadi, pagi tadi? Sebab anak-anak Ellie boleh makan panas-panas. Sebab dia punya rencah sardin tu dah ada. Cuma tinggal nak panaskan dan letak nasi, goreng-goreng sekejap, dah siap. Okey, nasi goreng sardin ni memang anak-anak sukalah. InsyaAllah habis. Sebabnya yang penting kita punya sambal sardin tu sedap lah kan. Cukup rasa masin manis. Cuma ditambahkan telur dengan kicap je nanti. Kacau-kacau dah siap, dah boleh makan. Okey, ini Pilih cuma tambah sebiji telur je dan nasi sejuk semalam. Nasi kalau tak habis jangan buang, letak dalam peti, sejukkan, esok boleh buat nasi goreng. Memang macam tu lah Ellie, kalau nasi tak habis memang Ellie akan buat nasi goreng daripada membazir kan. Kalau Ellie tak kukus balik, Ellie akan buat nasi goreng. Nasib baik anak Ellie dah besar, so dia macam makan jugalah nasi goreng. Perlahan-lahan lah. Anak Ellie yang nombor 2 tu dia pilih juga nasi goreng apa. Yang anak Ellie yang first, dia boleh makan semua, nasi goreng pedas ke tak pedas, semua dia boleh makan. Okey, nasi goreng dah siap. So boleh makan. Okey, di malam hari Ellie masak asam pedas ayam. Yang ni Ellie tak record full lah sebab Ellie rasa semua orang pandai masak asam pedas. So ni masak untuk dinner malam tu. Maksud Ellie malam ni lah kan, malam hari ini Ellie masak asam pedas ayam. Ellie lama tak masak asam pedas ayam, so hari ni Ellie masak asam pedas ayam. Okey, di keesokan harinya Ellie masak kuih tiaw goreng tak pedas. Kuih tiaw goreng kurang pedas sebab hari tu Ellie masak kan. Ada video yang sebelum ni dia ada masak kuih tiaw goreng. Kuih tiaw goreng tu pedas. Anak Ellie boleh makan sikit je tapi sedap. So kali ni dia request tolong masakkan yang kurang pedas. So Ellie cuma tambah sikit je lah cili kisar untuk bagi rasa. Cili kisar tu Ellie kisar sendiri. Dah ada bawang putih, cili kisar, semua dah cukup lengkap. So Ellie cuma tambah perasa sahaja. So Ellie tambah sos tiram, garam, gula, kicap sikit. Ellie ada letak ayam cincang sikit. Ayam ni ayam filet biasalah, bukan ayam kisar ayam cincang kisar tu. Ayam filet yang Ellie dah potong-potong kecil-kecil untuk buat rencah. Tu je lah, tambah sayur sikit. Cuma kicap tu lebihkan sikit sebab Ellie tak nak bagi dia rasa pedas kan. Alhamdulillah memang habis kuih tiaw hari ni. Husband Ellie ada post dekat WhatsApp story kan. Apa yang Ellie masak hari ni. Balik kerja, dia minta kuih tiaw ni. Ellie masak pagi, dia minta petang masa balik kerja. Dah habis. So kesianlah kat dia, nanti kena repeat masak balik.
Okey, ni Ellie dah tambah sayur. Sayur pun Ellie pakai sayur pak choy je. Sayur ni yang senang lah. Rasa dia pun semua boleh makan, tak pahit kan. So Ellie letak sawi. Itu je. Sebenarnya ada daun kucai tapi Ellie lupa. Tak apalah. Tapi daun kucai tu Ellie dah freeze, dah letak kat freezer. So macam tahan lama lah. Nak guna boleh pakai je. Okey, ni dah siap. Nampak menyenerakan kan? Memang sedap. Dan tak pedas pun. Sebab tambah kicap lebih sikit dia akan jadi balance. Okey, dia nampak berkilat-kilat. Sebenarnya kilat tu bukan berminyak sangat, bukan. Kuih tiaw tu. Kuih tiaw kan dia ada macam minyak kan. Dia cuma basuh sikit je. Kalau dia tak berkilat, nampak macam hambar kan. Kalau dia macam berkilat, sedap lah. Rasa macam lembut je. Itu kuih tiaw lah. Bagi Ellie suka macam tu. Okey, ni dah siap dan dah boleh makan. Okey, ni Ellie nak kemas-kemas sikit dapur, nak lap-lap. Ellie susun balik garam, semua perasa tu dekat rak dia. So ni Ellie nak basuh pinggan sikit supaya lepas ni tenang lah. Senang, tak ada nak basuh pinggan lagi. Yang bekas-bekas Ellie masak tadi kan ada sikit, Ellie basuh je lah terus sikit ni. Lepas tu dah boleh mandi, makan. Anak-anak Ellie memang dah siap makan dah tu. Ni Ellie nak kemas dapur. So settle untuk hari ini. So jom teman Ellie basuh pinggan. Okey, dah siap basuh pinggan. Ellie nak gonyong-gonyong sikit lah. Sing Ellie ni nampak macam aku tu sikit. So Ellie nak gonyong-gonyong sikit. Pakai sabun cuci pinggan je. Pakai beru-beru sikit. Okey, dah macam tu je. Biarlah nampak sedap sikit kan. Kalau lepas basuh pinggan memang Ellie suka berus-berus sikit sing ni. Supaya nampak bersih. Dan kita pun selesa dekat dapur kan. Memang kebiasaannya mak-mak macam tu lah. Lepas basuh pinggan memang kita akan gonyong kan. Macam tu lah. So Ellie tak ada sabun khas apa pun. Ellie cuma guna berus dengan sabun cuci pinggan biasa je. Siram sikit. Dah siap. Gitu je. Okay, next macam biasa Ellie jarang tunjuk. So kali ni Ellie tunjuk lah. Sebab tak tahu nak tunjuk apa dah. Semua dah siap masak. Video kali ni pun macam banyak Ellie tunjuk apa yang Ellie masak hari ni dengan hari yang keesokannya. Dah 2 hari lah kiranya kan. So Ellie nak lap-lap sikit dekat dinding, dekat tabletop tu. Okey, ni dah siap semua. So dah boleh tenang. Okey, kita jumpa di next video. Bye. Assalamualaikum.